Set kau bang. Salah. 3 tender tu bang. Kita ada satu kan? 3 tender. Apa nak berapa set bang? Dia set dia macam mana kira? Okey, kalau satu set ni abang akan dapat 3 biji sayap, 2 sos dengan fries. Boleh bang? Boleh? Boleh. Okey bang, first kita akan letak dalam hot oil. Kita akan celup dia dalam hot oil. Betul. Kita akan rendamkan dia. So seasoning ni abang boleh pilih lah. Dia punya spicy label dia tu. Abang nak basic ke, hot bayam ke ataupun biji hot. Satu set ni abang akan dapat fries satu. Betul lah. Fries pun ada salad juga kan? Ya bang, dia ada seasoning juga. Okey baik. Okey, lepas tu abang akan dapat 3 ketul ayam. 3 ketul ayam Ya. Yang ni ranch, yang ni cheese, yang ni signature. Awak ambil 2 yang terbaik bang. 2 terbaik bang. Okay, saya akan bagi abang signature dengan ranch Habis kau tambah sos kira berapa? Okey, kalau abang nak add on satu lagi, abang boleh tambah RM2 saja. Kedai kita orang dekat Pantai add on. Pantai. Bukan setiap hari. Buka setiap hari Rabu sampai hari Ahad. Jam? Jam pukul 6 petang sampai pukul 12.30. Ini tadi berapa ringgit? Yang ini RM14.90. Saya makan dulu. Okey bang, terima kasih. Terima kasih. Kita pun ada jual burger juga. Kita ada 3 jenis burger. Honey burger, honey ni macam yang saya nak buat ni. Kita juga ada double dengan cheese double. Dia celup dengan apa ni bang? Hot oil bang. Bagi ada rasa pedas dia. Ni? Yang ni kita punya seasoning bang. Punya sauce pun guna sauce signature. Dia cari pun masak pedas. Ni? Ni pickle. By choice boleh pilih. Kalau nak kena bagi tahu, tak nak pun bagi tahu.